Kamu semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Hasan bin Ibrahim. Dengan ini bertaklid jika saya pertama Tidak bermuasyarah. tidak bermuasyarah yang ma'ruf, iaitu tidak bergaul dengan baik dengan isteri saya, Sebut namanya. iaitu Agnes Elias Rozaini binti Ati. Sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan Qamariyah berturut-turut atau lebih, atau yang kedua, saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan Qamariyah berturut-turut atau lebih, dan tidak disabitkan nusus oleh mana-mana Dan mahkamah dia syariah. tidak disabitkan nusus. Dan dia tidak disabitkan nusus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau lain-lain darat syar'i, iaitu mudarat diiktiraf di sisi syarak terhadapnya. Dan apabila dia mengadu kepada hakim syar'i dan sabit aduannya di sisi hakim syar'i, dan dia memberi kepada hakim syar'i yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu tertalaklah dia, Agnes. iaitu Agnes. Agnes Elias Rozaini binti Ati, Dengan satu talak khulu. dengan satu talak Khulu. khulu. Alhamdulillah. Di Alright. sini pun